Belajar, campur tugasan, campur dengan hal-hal luar yang lain. Betul. Ibadah tanpa ilmu diibaratkan seperti buah tanpa pohon. Dia saling bergantung antara satu sama lain. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Ya Allah, Rabbi yasir, jadikan itu senang. Jangan kau persusahkan dan kau akhirilah dia dengan kebaikan. Kan? Jadi kita minta je kawan-kawan, weh aku ada exam ni, doakan. Instead of kita kata, weh aku ada exam ni, aku takut dah macam tu. Lapar lah, tapi mana siapa lah nak gizi. Lapar? Jom pergi Iman. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Sembang Santai Melati, ruang bual mesra yang membincangkan isu dan topik yang dekat dengan pelajar universiti. Bersama saya lagi, Sofia Balkis, moderator anda untuk episod hari ini. Jadi, untuk episod kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang penting dan relevan untuk pelajar-pelajar universiti, iaitu ibadah mendahului akademik. Dan untuk membantu kita untuk mengupas isu ni dengan lebih mendalam, bersama saya hari ini ialah Ustazah Ilmina. Assalamualaikum semua. Apa khabar, Ustazah? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih sangat Ustazah sebab sudi meluangkan masa dengan kita hari ini. Terima kasih Kolej Melati kerana menjemput kembali. Sama-sama. Okay, so Ustazah boleh Ustazah kenalkan diri Ustazah? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton kita dan terutamanya lah host kita hari ini iaitu saudari Sofia, betul? Betul. Okey, nama Ustazah Nur Ilmina Batusha. Ustazah bermegang jawatan penolong pendaftar Hal Ehwal Islam di UiTM. Baru sahaja nak dekat 2 tahun lah, lebih kurang lah. Jadi sekiranya ada kekurangan adalah kerana Ustazah sendiri yang baru nak belajar. Tapi mana yang baik kita ambil dan kongsi bersama-sama, insya-Allah. Okay, so Ustazah, without further ado, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Okay, Ustazah, dalam dunia pembelajaran pada hari ini kan Ustazah, sekarang ramai pelajar yang sibuk dengan kelas, assignment, exam, sampai kadang-kadang ada yang lupa dengan ibadah untuk solat dan sebagainya kan. Jadi dalam pandangan Ustazah kan, pada pandangan Ustazah, kenapa situasi macam ni berlaku dalam kalangan pelajar hari ini? Ya, baiklah, terima kasih soalan yang baik untuk kita memulakan pengenalan kita lah. Berkenaan sembang santai kita, ibadah mendahului akademik. Okay, kenapa hal ini berlaku? Macam awak kata tadi kan, okay, sebenarnya kita kena tahu kesibukan apa yang menyebabkan pelajar ini mendahului akademik mereka lebih daripada agama mereka. Sedangkan manusia ini memang sinonim dengan sibuk. Daripada kecil, daripada bayi, kanak-kanak, masuk remaja, masuk belia. Belia ni adalah kategori kita sekarang lah, iaitu baru nak belajar, zaman you dan sebagainya. Kemudian dewasa. Jadi semua kategori ini, semua fasa ini adalah fasa di mana manusia ini tidak lari dengan kesibukan. Waktu kanak-kanak kita sibuk nak main. Mak kita suruh belajar, mak kita suruh tidur, mak kita suruh makan, kita tak nak. Tapi kita sibuk nak main. Kemudian masuk zaman sekolah, kita sibuk dengan belajar. Masuk dengan zaman you, kita sibuk dengan belajar, campur tugasan, campur dengan hal-hal luar yang lain. Masuk pula kepada zaman dewasa, kita sibuk lagi. Sibuk mencari rezeki, sibuk kerja, sibuk cari duit. Jadi tak ada satu pun tempoh di mana seorang manusia ini tidak sibuk. Jadinya sesuai dengan tajuk kita hari ini, ibadah mendahului akademik. Sebenarnya lah Ustazah nak meluruskan ataupun membetulkan balik persepsi kita bahawa apabila Ustazah kata ibadah mendahului akademik ini tidak bermakna Ustazah suruh stop. Okey dah, jangan belajar, pergi solat je 24 jam. Tidak, bukanlah bermakna okey dah tak payah belajar langsung, tetapi pergilah mengaji je 24 jam. Tidak. Persepsi yang sebenar adalah apabila kita mencari redha Allah, itu adalah ibadah. Kemudian mencari redha Allah dengan panduan, iaitu mencari ilmu. Oleh itu, kita berkenalan dulu dengan apa yang dimaksudkan, apa itu sebenarnya ibadah itu apa, akademik itu apa. Jadi pada pendapat Sofia lah,
Ibadah tu apa yang awak pernah dengar? Kalau macam saya, basicnya ibadah tu solat, fardu ain. Betul. Betul. Okey, manakala akademik pula. Yang sinonim sangat dengan akademik apa dia? Belajar, Yes, betul. exam. Tepat sekali. Jadi kita pergi satu persatu. Definisi akademik. Iaitu akademik ini sangat sinonim dengan pengetahuan, ilmu. Jadi akademik ini adalah satu diibaratkan seperti pasport. Pasport untuk kerjaya next. Kalau awak study sampai mana, awak boleh masuk laluan kerjaya macam mana dan sebagainya. Jadi akademik ini kalau kita guna bahasa mudahnya ilmu, pengetahuan. Okay, manakala ibadah ni pula sebenarnya asal daripada perkataan Arab iaitu abadah. Abadah yang maksudnya mengabdikan diri ataupun merendahkan diri. Jadi ibadah ini adalah apabila seseorang itu merendahkan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tiada Tuhan selain Allah. Jadi ibadah ini pula terbahagi kepada dua, ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ibadah khusus ini sama yang macam awak sebutkan tadi Sofia, iaitu solat, fardu ain lah yang basic kan. Okay, manakala ibadah umum ini adalah ibadah yang berbentuk secara fardu kifayah, iaitu ada orang buat, ada orang tak buat. Itu salah satunya adalah belajar. Jadi sebenarnya belajar ni pun ibadah juga. Tetapi kita sibuk mendahulukan ataupun lawan ibadah ke ilmu dan sebagainya. Tapi Sedangkan sebenarnya dua-dua pun ibadah. seringkali sama sejalan. Jadi itu adalah salah satulah bentuk ibadah. Okay, bila pelajar terlalu fokus untuk kejar kejayaan akademik sampai melupakan ibadah dan tanggungjawab terhadap Allah, yang macam boleh fikir, oh tak apalah, nantilah aku solat sampai tangguh kan. Sedangkan tanpa sedar tu kita sikit demi sikit memberi kesan kepada diri sendiri. Jadi pada pandangan ustazah, macam mana ibadah ni dapat membantu pelajar menghadapi tekanan dan cabaran dalam akademik? Ya, baiklah. Suka Ustazah untuk berkongsi satu dalil yang paling sangat famous, iaitu berkenaan wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Maksudnya apa? Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan satu perkara, iaitu liya'budun, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya ibadah ini adalah tujuan kita untuk hidup. Tujuan kita dihidupkan dengan ibadah, untuk kita merendahkan diri, mengabdikan diri kepada Allah dan sebagainya. Tetapi ibadah ini ada satu benda yang kita perlu tahu. Ibadah tanpa ilmu diibaratkan seperti buah tanpa pohon, ataupun pokok tanpa buah. Macam tu. Dia saling bergantung antara satu sama lain. Satu tak ada, tak lengkap. Satu lagi tak ada pun tak lengkap juga. Begitu. Jadi ibadah ini dalam konteks perbincangan kita hari inilah, hadirin sekalian dan saudari Sofia kita hari ini kan, bukan bermaksud ibadah ini kita tinggalkan ilmu untuk solat, tetapi keberkatan dalam ibadah yang akan memfokuskan kepada bagaimana membantu kita dalam mencapai kejayaan dalam ilmu. Pernah tak kita kan dalam exam, kita dah study dah, everyday kita study banyak kan, sebelum exam lagilah kita dah selak semua buku sebanyak yang mungkin. Masuk je tengok paper blank, kosong. Terus hilang semua. Rasa macam tak pernah belajar apa-apa. Jadi inilah sebenarnya punca macam mana keberkatan sangat berkait rapat dengan ilmu. Keberkatan ini adalah maksud daripada bercambah-cambah kebaikan. Kebaikan itu datang dari mana? Daripada ibadah tadi. Begitulah. Jadi itulah yang paling kita takuti, yang mana kita kerja satu perkara, kita lepaskan satu perkara. Dan dua-dua tak dapat, itu paling rugi. Jadi saya suka untuk kongsi kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Yang mana Imam Hasan Al-Basri ni dari dulu lagi dah nampak dah macam mana orang-orang mengajar ilmu, orang-orang cuba belajar dan sebagainya kan. Imam Hasan Al-Basri kata, tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah. Taatlah ibadah tanpa melupakan ilmu. Nah, nampak tak? Dia punya correlation tu. Awak nak tuntut ilmu, jangan sampai lupa ibadah. Awak nak taat ibadah semata-mata, jangan sampai lupa nak tuntut ilmu. Itu yang paling penting. Itulah sedikit kepentingan melalui apa itu ibadah dan sebagainya. Dan bila kita terlalu fokus dekat akademik sahaja dan kita lupakan ibadah, kan mesti ada kesan kat dalam diri kita. Macam ada something missing ni. So pada Ustazah kan, apa kesan jangka masa panjang untuk pelajar-pelajar yang mungkin melupakan ibadah dan tanggungjawab terhadap agama sebab terlalu fokuskan akademik? Terlalu fokuskan akademik. Apabila kita terlalu fokuskan akademik lah kan. Akademik ni ada banyak cabangnya. Cabang ilmu, mungkin ada orang yang kawan-kawan kita daripada college
assist dan sebagainya kan. Diorang dah memang study ahkam syariah, ilmu agama dan sebagainya kan. Okay, jadi ilmu akademik ni, okay, Ustazah rangkumkan teruslah. Akademik ini adalah ilmu. Okay, apabila terlepas salah satu, rugilah seseorang manusia itu. Jadi manusia ini, kalau kita cakap tentang jangka masa panjang, apa yang mereka akan rugi? Manusia ini ada satu sifat. Manusia berasal daripada perkataan insan ataupun dalam bahasa Arabnya slash lagi nasia, iaitu lupa. Jangka masa panjang, kesan apabila seseorang itu tertinggal salah satu, tertinggal ibadah ataupun tertinggal mengejar ilmu dengan bersungguh-sungguh tu adalah lupa. Masuk exam dah lupa. Masuk exam sekejap, keluar exam dah lupa dah. Aku study apa dan sebagainya. Macam tu. Jadi itu yang paling merugikan. Jadi kalau kita tahulah orang yang betul-betul orang yang mengejar ilmu ini orangnya macam mana? Macam mana sifat orang yang betul-betul mencari ilmu, dalam masa yang sama orang itu mencari keredaan Allah. Jadi dalam satu ayat yang mana Allah mengatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama, iaitu sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah daripada kalangan orang yang berilmu. Nampak tak kat situ betapa Allah sendiri angkat darjat orang-orang yang berilmu ini. Sebaik-baik makhluk yang mentaati aku adalah orang yang berilmu. Jadi bukanlah semata-mata orang yang beribadah. Okay, ada beza ulama dan abid. Abid itu orang yang hamba. Hamba yang memang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Abidlah hamba yang taat. Berbeza dengan ulama. Ulama adalah orang yang memang betul-betul kejar ilmu. Tapi Allah kata kat sini specifically mention tentang ulama, bukan abid. Bahkan Nabi SAW sendiri menambah dalam hadis riwayat At-Tirmizi, rakam hadis 2685, yang mana Nabi SAW kata kelebihan orang yang mempunyai ilmu ke atas orang yang beribadah semata-mata seperti aku dengan orang yang paling terendah sekali dalam golongan kalian. Faham tak maksudnya macam mana? Nak katanya orang berilmu tu darjatnya tinggi. Macam Nabi kan, Nabi kata Nabi darjatnya tinggi, atas sekali. Dengan orang yang paling terendah darjatnya, kat bawah sekali, kalau boleh sampai kaki lah. Kat bawah sekali darjatnya. Itu orang berilmu dengan orang yang ibadah semata-mata. Nampak kan dia punya perbezaan. Bagaimana Nabi mengangkat sebenarnya ilmu ini macam mana. Ibadah ini pun baik juga dan sebagainya. Maksudnya kita kena jalan sama-sama. Ya, Kalau betul. nak ilmu dan agama macam tu. Yes, betul. Okay. Kalau nak ilmu, kejar sekali ilmu dan agama. Nak agama, kejar sekali ilmu dan agama. Macam tu, dua-dua sekali. Sebab kalau macam kita kejar agama tanpa kita ada ilmu pun macam tak seimbang. Betul, kan? tak seimbang. Betul, tak ada keseimbangan. Macam contoh kan, kita nak pergi somewhere. Kita naik kereta. Ustazah boleh buat satu analogi lah. Okay, awak ada kereta. Okay, kereta Ustazah cantik. Contoh. Kereta Ustazah cantik. Tapi Ustazah tak ada lesen. Macam mana nak drive kan? Ataupun Ustazah ada kereta cantik. Tapi Ustazah bawa tak elok. Langgar sana sini kan? Contoh. Jadi itu adalah apa yang disamakan dengan ilmu dan ibadah. Jadi driver ini adalah ilmu yang memandu kereta ibadah tadi. Jadi kita menjalani kehidupan kita, menjalani ibadah rutin harian kita berpandukan ilmu. Maksudnya macam tadilah, kalau awak ada lesen, means awak ada ilmu yang sangat bagus. Kemudian awak menjalani kereta, drive kereta tu kan, menjalani kehidupan awak dengan sangat baik. Macam tu. Ataupun yang kedua, awak buat ibadah tapi tak ada lesen. So diibaratkan sia-sia. Siapa nak drive kereta tu? Siapa yang nak drive ibadah tersebut? Sebab kita tak ada ilmu lagi pasal ibadah tersebut kan? kan. Betul. Jadi macam dah tak ada apa-apa kan, kosong dan sebagainya. Jadi itu adalah sangat merugikan. Setelah. Jadi paling penting untuk kita untuk menyeimbangi antara ibadah dan ilmu tadi. Itu paling penting lah. Kalau macam saya sendiri sebagai seorang pelajar kan banyak sangat sebenarnya cabaran-cabaran untuk kita seimbangkan antara akademik, pembelajaran lah basically kan betul. dengan ibadah. Sebab macam susah nak istiqamah dan sebagainya. Kalau kita buat pun macam okey mungkin hari ni full kita tu awal dan sebagainya. Tiba-tiba esok macam tu kan. So macam pada pandangan Ustazah kan apa cabaran utama lah kan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar
dalam seimbangkan akademik dan juga ibadah dalam kehidupan seharian. Sebelum kita sebut mengenai cabaran lah, saya suka untuk kongsikan tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang mana mereka ini sangatlah menjadi tauladan untuk diri ustazah sendiri, bahkan boleh juga untuk penonton kita bagaimana mereka nak mencontohi. Sebagai contohlah ustazah berikan seorang tokoh ilmuwan Islam yang sangat famous, iaitu Ibnu Sina. Pernah dengar Ibnu Sina? Yang sangat famous tentang medicine. Yang mana Ibnu Sina ni, kalau kita tengok, ni seorang yang macam sangatlah moden tentang medicine, tentang perubatan dan sebagainya. Tetapi ada satu rahsia tentang Ibnu Sina yang mana ustazah tengok, amazednya. Patutlah dia boleh hebat macam ni. Patutlah dia punya buku boleh kenal sampai hari ini, belajar pasal perubatan dan sebagainya. Bagaimana Ibnu Sina ni hafal Al-Quran pada umur 10 tahun. 10 tahun. Amazed tak? Ya. 10 tahun. Dah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. The whole kitab, the whole Quran tu hafal ketika umur 10 tahun. Jadi nak katanya Ibnu Sina ini dia awal-awal lagi dah cover yang basic. Yang basic tu pun bukan sekadar basic cikai-cikai macam kita fardu ain tak. Tapi basic yang sangat kuat, hafal Quran, taufik dan sebagainya. Kemudian barulah belajar cabang ilmu yang lain. Lagi senang dan sebagainya. Sama juga dengan tokoh-tokoh yang lain lah yang ustazah boleh sebutkan, contoh Ibn Nafis dan sebagainya. Itulah sedikit. Jadi masuk kembali kepada cabaran kita. Agak-agaknya lah tokoh ilmuwan tadi pasti ada cabaran. Cabaran mereka zaman dulu susah nak pergi cari syekh ataupun orang-orang yang hebat ataupun ulama. Diorang kena travel berbulan-bulan untuk sampai. Diorang tak ada teknologi, tak ada telefon dan sebagainya. Jadi jihad diorang lain. Berbeza dengan kita zaman sekarang. Kita zaman sekarang ada cabaran yang zaman dahulu tak ada. Tapi cabaran ini yang lebih kuat, yang lebih besar, yang lebih menyeramkan. Iaitu keterbukaan kepada sesuatu. Macam mana keterbukaan kepada sesuatu ini? Ialah media sosial, teknologi dan sebagainya. Jadi, saya suka untuk sentuhlah beberapa perkara, cabaran utama untuk kita. Pertama sekali adalah berkenaan teknologi dan sosial. Iaitu apabila kita punya screen time terlalu banyak, kita buat apa? Kita buat doom scrolling, kita terlalu banyak tengok telefon dan sebagainya. Apa akan jadi? Kita akan terlalu overload dengan ilmu. Bukan ilmu lah, apa-apa. Information, yes. Terlalu overload dengan information yang mana boleh jadikan kita punya otak ada brain fog. Brain fog ni lah yang buatkan seseorang itu tiba-tiba blank, tiba-tiba blur. Tengah cakap apa sebabnya? Sebab attention span kita berkurang. Dari mana kita terlalu fokus kat telefon kan. Kemudian buat benda yang secara fizikal dan manual, tulis nota dan sebagainya, kita dah jadi tak biasa. Jadi tak boleh. Kalau tengoklah zaman sekarang kan, kalau awak rasa kan kawan-kawan kulis sekarang kan, mana lebih banyak? Main telefon ke baca buku? Phone. Obviously phone kan. Masa kita sendiri tak boleh tinggal telefon kita. Kena sentiasa ada di mana-mana telefon kita kan. Jadi itu adalah punca utama, iaitu social ataupun teknologi lah. Yang kedua adalah berkenaan bagaimana cabaran terbesar kepada kita adalah isu-isu kesihatan mental. Ini yang paling menakutkan jugalah, isu-isu kesihatan mental. Isu kesihatan mental ini sebenarnya berasal daripada mana? Yang paling mudahlah kita tahu, contohnya adalah paling terbesar, iaitu was-was ataupun takut akan sesuatu. Ataupun bahasa lainnya anxiety ataupun izati zaman sekarang kan. Izati kan zaman sekarang. Jadi datangnya daripada mana dan kenapa dia boleh menjadi cabaran untuk kita penuntut ilmu? Kenapa orang yang student banyak sangat anxiety? Orang luar sana, orang dah dewasa tak ada pula. Orang kanak-kanak pun tak ada pula anxiety case kan. Jadi itu adalah kerana terlalu takut yang berlebihan, terlalu tidak percaya kepada masa hadapan, terlalu runsing ataupun fikir sesuatu. Jadi sebenarnya bila kita ada ilmu, bila kita dah buat, dah effort, dah study dan sebagainya, instead of kita rasa takut, kalau kita rasa takut juga, kita baca ada satu surah yang memang specifically untuk manusia yang sifatnya ini, iaitu sifatnya was-was, yang takut, iaitu surah An-Nas. Surah An-Nas, surah yang simple, belakang sekali yang orang selalu repeat dalam solat kan, 3 kul tu kan. Jadi surah An-Nas tu memang diciptakan untuk manusia yang mana mereka ini ketakutan. Ketakutan ni ada banyak cara lah, banyak ketakutan dan sebagainya. Yang kedua, mungkin sekiranya ada seseorang itu masalah seperti kesedihan yang melampau, yang boleh lead kepada depression. Kalau seseorang ni macam ni lah kan, ada kesedihan yang melampau dan sebagainya,
Ustaz suka untuk pesan ataupun untuk sampaikan tentang kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi yang mana Ustazah ingat sampai sekarang. Okay. Salahuddin Al-Ayyubi kata apa? Kul, kul, ya Rab, la takul ya Rab indi ham. Walakin takul ya Rab, ya ham indi Rab. Maksudnya apa? Janganlah kamu katakan, wahai Tuhan, aku kesedihan. Ya Rab, indi ham. Wahai Tuhan, aku kesedihan. Walakin takut, tapi berkatalah, tapi katakanlah, wahai kesedihan, indi Rab. Wahai kesedihan, aku ada Allah. Itu kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi yang memang Ustazah ingat sampai sekarang, bahawa nak katanya kalau kita terlalu mengadu kepada Allah, wahai Allah, aku ni sedih dan sekian-sekian, tetapi yakinlah ataupun cakap dekat kesedihan itu, aku ada Allah. Yakinlah, begitulah antara cabaran-cabarannya. Sedikitlah cabaran yang mungkin nampak simple tetapi sebenarnya boleh mainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita sebagai student. Macam pada pendapat saya, it's all about perspective. Yeah, macam instead of betul. kita sedih sangat, kita Betul. risau the future, apa kata kita macam stay in the present dan juga fikir macam, Betul. oh okay, Tenang dulu. tenang dulu, kita okay. percaya dengan Allah dan sebagainya. Kan? Betul-betul. So daripada sini kita dah tahu dah apa punca daripada kita dah tahu definisi akademik dan juga ibadah, kita dah tahu punca-puncanya dan juga kita dah tahu cabaran. So lepas tu kita akan, mungkin kita nak korek apa hacks untuk kita seimbangkan ibadah dan juga akademik. Okay, saya rasa ramai penonton ni sebenarnya boleh relate dengan cabaran-cabaran tadi kan. Kadang-kadang bila kita terlalu penat dan stres kan, ibadah boleh jadi perkara pertama yang kita abaikan. Betul? Kan kalau bila cakap pasal pengalaman pula, Ustazah ada ke pengalaman di mana bila Ustazah terlalu fokus akademik sampai terlupa ibadah? Okay, baiklah. Terima kasih. Kalau cerita tentang pengalaman ni, banyak sangat pengalaman. Yalah, kita pun pernah study, kita pun ada cerita-cerita tersendiri kan dan sebagainya. Jadi Ustazah bolehlah kongsikan sedikit yang mana apabila ada satu kisah yang mana Ustazah terlalu fokuskan akademik, tetapi ada tambahannya. Kalau tadi awak kata mengabaikan ibadah, bukan mengabaikan ibadah tetapi bagaimana terlalu sibuk sangat dengan akademik menjadi turning point kepada Ustazah back to basic, iaitu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana ni kan? Saya suka kongsi, Ustazah kalau dulu waktu study, Ustazah study luar negara, alhamdulillah rezeki Ustazah lah. Okay, jadi Ustazah dan kawan-kawan Ustazah mostly semuanya scholarship student. Bila scholarship student ni, mereka ada satu niat yang mana semua nak berjaya, semua struggle dan masing-masing orang hebat. Jadi dengan kos yang Ustazah bawa dan pergi dengan Ustazah punya housemate dan sebagainya lah, kami dahulu duduk dalam satu rumah. Okay, Ustazah ada roommate. Roommate Ustazah ini seorang hafizah, hafal Quran yang sangat-sangat masyi Al-Quran. Masyi Al-Quran. Masyi ni maksudnya apa? Petiklah any letter, petiklah any words, kalimah, dia boleh sambung. Itu masyinya. Jadinya antara benda lah yang mana memainkan peranan sekiranya Ustazah lara sendiri dengan dunia, lara sendiri dengan ilmu sehingga mengabaikan ibadah, adanya persekitaran yang saling membantu. Iaitu bila Ustazah leka, Ustazah terlalu banyak sangat study, kawan Ustazah yang tadi tu, roommate Ustazah tadi akan pesan, dah buat ke solat tahajud? Oh, awak study tapi tak solat pun. Macam tu dan sebagainya. Awak study tapi buat yang fardu je, tak buat pun sunat dan sebagainya. Manakala sekiranya dia pula terbalik, dia pula Ustazah tengok dia main telefon ke, dia study ke, Ustazah akan tanya dia, oh awak dah ulang ke hafazan hari ni? Macam tu. Maksudnya saling mengingati, saling membantu. Jadi cabaran ni semua boleh buat asalkan persekitaran kita membantu kita lah. Jadi daripada rakan Ustazah tadi tu, housemate Ustazah, roommate Ustazah tadi tu, dia suka kongsi satu doa yang dia baca sendiri waktu solat, waktu lepas solat lah. Dia baca sendiri tapi Ustazah rasa macam, bagusnya doa ni, Ustazah nak tiru juga. Sebab Ustazah pun nak berjaya macam dia juga. Kan, Ustazah pun tiru doa dia, yang mana doa dia maksudnya macam ni. Wahai Tuhan kami, muliakan kami dengan nur cahayamu. Jauhkan kami dan keluarkan kami daripada kegelapan jahilmu. Kemudian bukakanlah pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu keberkatan. Kemudian wansyurna ni maksudnya
macam mana? Bebaskan ataupun luaskan makrifahmu kepada kami. Jadi dia baca doa ni every day, every solat sunat, every solat fardu dan sebagainya. Jadi ustazah tiru. Bila ustazah tiru, ustazah dapati, ustazah tiru bukan sekali je, ustazah tirulah. Dia punya rutin dan sebagainya kan. Ustazah dapati, ustazah macam lagi cepat tangkap, lagi cepat dapat kan. Doktor ustazah, macam ustazah lah belajar dekat luar negara, fully Arabic. So bila doktor fully Arabic dekat depan, ustazah boleh tangkap walaupun ustazah macam baru first time dengar dan sebagainya. Tapi ustazah faham dan sebagainya. Jadi bila kita rasa kan macam kita kenapa rasa macam lambat sangat study, kenapa macam tak masuk-masuk dan sebagainya, mungkin ada doa-doa tambahan yang kita perlu selidik ataupun ada dosa yang ada pada kita menyebabkan benda ilmu tu terhalang. Ilmu ini cahaya. Cahaya kena dekat benda kesat, apa akan jadi? Ataupun benda yang tak transparent, apa akan jadi? Dia akan tak terreflect lah. Contohnya macam tu kan. Jadi sama juga dengan ilmu tadi. Kalau ada dosa, itulah yang jadi penghalang kepada kita untuk sampai ilmu tu dekat kita. Jadi itu contohlah macam mana ustazah perlukan. Ustazah hari ini, alhamdulillah direzekikan dengan kerjaya yang baik, keputusan kejayaan belajar yang baik dan sebagainya. Semua bukanlah daripada ustazah, tetapi ada doa-doa ibu, doa-doa sumbangan dan rakan-rakan kawan-kawan ustazah. Tanpa mereka tiadalah ustazah hari ini. Itulah sedikit lah. Sebenarnya penting juga kan ada kawan-kawan yang boleh saling mengingati kita. Betul. Sangat penting. Kita ni takkan berjaya kalau kita seorang. Betul. Kan? Kita takkan berjaya kalau kita seorang. Sama juga dengan bila kita study kan. Buat assignment pun kalau kita seorang-seorang takkan boleh nak buat assignment tu. Kita pun mesti kena tanya info-info tambahan daripada kawan. Betul. Saya harap orang penonton-penonton pun adalah kawan-kawan yang boleh mengingatkan antara satu sama lain. Okay. So Ustazah, saya sebenarnya penonton kan mesti, of course saya rasa mesti nak nak cuba untuk menyeimbangkan akademik dengan ibadah kan. Cuma tak tahu macam mana nak start. Okay, so Ustazah ada tak daily routine ataupun rutin ibadah hack ke kan untuk kita seimbangkan antara akademik tu dengan Okay, suka Ustazah kongsikanlah satu tips ataupun principle of habit. Macam mana nak jadikan satu benda tu habit? Pertama sekali kita kena tahu tu dulu baru Ustazah boleh share. Kalau Ustazah share daily habit tapi kita tak tahu macam mana nak jadikan dia tips ataupun habit hidup kita, kita takkan tahu. Yang pertama sekali dalam rukun habit kita kena ada 3 point. Kena tahu punca. Jadi puncanya contohnya macam Ustazah pesan hari ni jadi punca. Oh, aku nak jadi semangat jugalah. Aku nak belajar dengan baik dan sebagainya. Itu kena tahu punca. Kemudian yang kedua, kena tahu ataupun kena pastikan perkara itu berulang. Contoh macam tadi Ustazah ajar baca doa tadi kan. Ada spesifik doa yang kawan Ustazah sharekan. Kemudian Ustazah nak, okay, dia baca doa ni dia berjaya. Ustazah nak tiru juga. So Ustazah repeat the doa. Okay, Ustazah repeat the doa. Okay, kemudian prinsipal yang ketiga, iaitu bila kita rasa manfaat. Bila Ustazah repeat doa dia, bila Ustazah selalu baca, bila Ustazah fahamkan betul-betul doa dia, Ustazah dapat manfaat. Ustazah rasa, macam tadi kan Ustazah cerita, Ustazah rasa macam senangnya tangkap subjek ni, senangnya faham dan sebagainya kan. Jadi, bila kita nampak manfaat tu, kita rasa macam, okay, benda ni good thing. So, kita boleh follow. Benda tu dah jadi habit. Sama juga macam worst thing lah kalau orang merokok. Macam mana dia orang boleh terbiasa merokok? Pertama sekali ada 3 point. Ada kawan-kawan yang ajar dan sebagainya. Yang kedua, bila repeat, sekali buat, 2 kali buat, 3 kali buat dan sebagainya. Dan akhir sekali, bila dia orang rasa manfaat. Misalnya merokok ni, kita nampak manfaat sementara. Rasa macam release stress. Contoh macam tengah drive, isap rokok, dia akan rasa macam, oh segar balik. Macam tu kan. Jadi bila tu dia orang rasa manfaatnya, walaupun manfaat tu sementara, dia jadi habit. Macam tu lah sedikit. Back tu kepada, mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikitlah tips-tips yang Ustazah gunakan sendiri ataupun Ustazah saksikan daripada kawan-kawan Ustazah yang berjaya dan sebagainya kan. Jadi kita bahagikan kepada 2. Pertama adalah rutin harian biasa. Yang kedua, rutin fasa exam. Lebih spesifik kan, Ustazah suka guna. Okay, jadi rutin harian yang paling biasalah. Contohnya jaga makan, jaga tidur,
kemudian beriadah. Jadi ini paling biasa kita buat, jaga makan, jaga tidur, beriadah, bangun awal pagi, jaga solat. Jaga solat. Macam mana kita nak pastikan hidup kita rasa macam smooth, rasa macam cukup adalah apabila kita jaga solat di awal waktu. Sebab apa? Sebab bila kita jaga solat di awal waktu, kita akan jadi lebih aware dengan masa kita. Lebih disiplin dengan masa kita. Contoh kan, pernah tak awak ajak, awak dengar kawan awak ajak, Sofia jom jumpa lepas Zuhur. Agak-agaknya Zuhur tu pukul berapa tu? Contohlah, dia kata lepas Zuhur kan, agak-agaknya dia janji pukul berapa tu? 1:30. 1:30. Maksudnya awak jaga solat lah. Sebab awak kata 1:30 kan. Ada orang Zuhur pukul 3. Ada orang Zuhur pukul 4. Asalkan sebelum asar. Asalkan sebelum asar, betul. Jadi itu adalah sebenarnya lah macam mana nak tahu orang itu jaga masa solat mereka atau tidak. Itu. Pertama sekali, jaga masa solat. Kita akan jadi lebih aware. Tengok kan, ada orang dia rasa 24 jam dia terlalu pack. Terlalu macam sibuk. Tak sempat nak solat. Nantilah dulu, nak belajar dulu baru solat later. Ada orang 24 jam dia, tapi dia boleh solat jemaah, dia boleh ngaji, assignment dia siap dan sebagainya. Macam mana? Macam pelik kan? Kenapa dia boleh, aku tak boleh dan sebagainya. Jadi itu adalah keberkatan. Bila seseorang itu mengejar ilmu dalam masa yang sama, menjaga keberkatan ibadah tadi tu. Itu yang pertama lah untuk daily kehidupan. Okay, masuk kepada tips yang kedua, iaitu fasa exam. Fasa exam tadi tu kan, Ustazah bagi kepada 3. Yang pertama sekali adalah pra-exam, mid-exam and post-exam. Betapa detailnya sebab Ustazah sendiri buat. Ustazah macam, kalau tak apply, kalau Ustazah kongsi tapi Ustazah tak buat, macam tak ada function kan. Jadi kita mulakan dengan pra-exam. Pra-exam ni nak mula dari apa? Pertama sekali, apabila kita dapat satu ilmu, kita jangan simpan seorang. Kita kongsikan ilmu yang kita dapat itu. Jangan kita kedekut dan sebagainya. Kita kongsikan, kita belajar. Kita belajar je betul-betul sendiri-sendiri kan. Kemudian kita dah betul-betul faham, kita kongsikan kepada kawan kita. Walaupun kawan kita lagi pandai, tak apa, kongsi je. Ataupun kawan kita lain kos, tak apa, kita kongsi je kat dia. Itu lebih baik, kita kongsikan. Supaya apa? Supaya kita punya brain akan sentiasa di-recall dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita kena baca doa belajar. Doa belajar ini yang diajarkan kepada Nabi Musa dalam surah Taha. Yang mana, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soalan ni kita memang, doa ni memang kita dah belajar daripada dulu, betul? Daripada sekolah. Tapi sebenarnya banyak manfaat doa ni. Betul. Okey, jadi dan yang ketiga, kedudukan kita dalam kelas. Memainkan peranan juga sebenarnya apabila kita mencari ilmu. Selain daripada kita jaga adab kita dengan lecturer kita, adab kita dengan sesiapa yang bagi ilmu, berkongsi ilmu kan. Kalau kawan kita yang tengah kongsi ilmu kepada kita, kita pun perlu hormat dia ketika itu. Samalah dengan lecturer dan sebagainya. Kedudukan dalam kelas yang paling terbaik adalah huruf V daripada depan. Contoh kelas kan. Kemudian ambil V. Itu adalah penjuru yang mana ilmu senang masuk, senang tangkap. So kalau awak duduk dalam dewan, OD dan sebagainya, awak duduk belakang sekali penjuru sini, memang susah nak masuk ilmu tu. Dia kena V macam ni lah. Kalau kat depan kena V macam ni. Kat depan, dinding tu dan sebagainya kan. Kemudian V macam tu. So sebesar Dewan Senat pun macam tu juga. Pada bawah naik ke atas, V macam tu. Itu adalah tips yang memang Ustazah guna daripada dulu lagi. Macam tu. Okay, kemudian mid-exam pula. Masa exam. Okay, yang pertama sekali adalah kita kena tahu kita ni hamba. Tiada daya dan kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadinya bila exam, sebelum every paper, Ustazah suka minta mak Ustazah doakan. Mama hari ni orang exam ni sekian-sekian. Sebutlah nama paper apa, berapa jam dan sebagainya. Doakan macam tu. Jadi itu yang paling utamalah, doa ibu. Sekiranya kita dah tiada ibu, dah tiada bapa, boleh kita minta kawan-kawan kita doakan, kawan-kawan rapat kita. Sebab kita tak tahu siapa yang doakan untuk kita. Bila kita tak tahu siapa yang doakan untuk kita, doanya akan jadi makbul. Sebab kita tak tahu kan. Jadi kita minta je kawan-kawan, weh aku ada exam ni, doakan. Instead of kita kata, weh aku ada exam ni, aku takut dah macam tu. Tapi kita tukar sebaliknya. Doakan aku dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, baca zikir. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Itu doa yang mana zikir ni sangat penting. Ya Allah, Rabbi yasir, jadikan itu senang. Jangan kau persusahkan dan kau akhirilah dia dengan kebaikan. Paling senang. Akhiri dia dengan kebaikan ni boleh jadi mungkin
kita tak lepas exam tu. Tapi ada kebaikan dia. Kan? Boleh jadi kita lulus. Ada kebaikan dia juga. Macam-macam mana sekalipun, kalau kita minta dekat Allah untuk akhirkan dengan kebaikan, akan ada hikmah untuk kita dan hikmah untuk orang lain. Gitulah. Kemudian bergerak kepada pasca, selepas exam. Lepas exam ada 2 masa. Sebelum dapat result, selepas dapat result. Sebelum dapat result, apa yang paling penting adalah sentiasa doa. Doalah macam mana cara sekali pun. Doalah nak lulus ke, doalah nak yang terbaik ke. Kalau boleh spesifik. Nak apa? Nak doa yang macam mana? Wahai Allah, bagilah aku for flat exam ni, bagi aku lepas ke. Boleh. Doa je lah macam mana pun kita minta dekat Allah. Allah ini seperti sangkaan hamba-Nya. Kalau Allah boleh, kita rasa Allah boleh bagi, Allah bagi. Kalau kita rasa macam kita sendiri lepas exam kan, kita keluar hall, kita lepas exam, kita terus, alah confirm tak lepas. Itu awal lagi dah. Tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja tak percaya dengan diri sendiri, tapi tak percaya dengan... tak percaya bahawa Allah mampu. Allah mampu untuk menukar apa-apa keputusan dan sebagainya. Jadi itu adalah yang kedua, doa, solat hajat, dan akhirnya lepas kita dapat exam, kita buat apa? Kita sujud syukur. Walau apa pun result. Sedikit tips yang saya boleh berikan lah. Sebelum, selepas, rutin harian dan sebagainya. Biasa kalau kita dah solat, dah doa kat Allah supaya lepas pun, kita kena yakin juga dengan doa kita. Bila kita nak doa pun, kita kena yakinlah dengan doa kita kan. Macam tu. Aku kena yakin dengan doa dan sebagainya. Saya pun ada tengok dekat social media lah kan. Bila dia kata kalau macam kita nak jadikan benda tu rutin, kita kena buat 40 hari. So macam bila kita dah biasa dengan 40 hari ni, kita macam, oh okey biasa. Aku akan buat ni hari-hari dan kita akan ada rasa bersalah bila kita tinggalkan. Betul. Sama juga macam kalau orang nak pergi solat jemaah kan. Kalau seseorang itu, dia pergi solat jemaah dekat Masjidil Haram, dua-dua, dia akan sampai 40 hari, dia akan dapat pahala yang sangat banyak. Bahkan dia dah jadi macam ahli tetap dah kat masa. So sama je lah. Apa-apa rutin pun kalau kita buat 40 hari, 40 kali straight, nanti dia akan melekat. Dan dia kat situ pun sebenarnya ada cabaran untuk betul, kita nak 40 hari ni bukan senang. 40 hari. Especially kalau macam perempuan kan, biasanya kita boleh buat semua. Lepas tu tiba-tiba dah sampai tiba-tiba dah uzur. Lepas tu dia dah slow down sikit. Lepas tu bila kita nak naik balik, kita macam ada susah lah kan. So penting juga sebenarnya kalau ada kawan yang boleh tegur-tegur semua kan. Betul. Nak cari kawan tu pun susah juga. Betul. So macam tips Ustazah tadi, yang first adalah kita kena ada trigger point. Lepas tu kita kena repeat. Lepas tu kita kena dapatkan, kita kena tahu manfaat tu, kena rasa. Sebab bila kita rasa, kita lagi excited lagi nak buat, betul kan? Kalau tak apply, kalau Ustazah kongsi tapi Ustazah tak buat, macam tak ada function kan. Jadi kita mulakan dengan pra-exam. Pra-exam ni nak mula dari apa? Pertama sekali, apabila kita dapat satu ilmu, kita jangan simpan seorang. Kita kongsikan ilmu yang kita dapat itu. Jangan kita kedekut dan sebagainya. Kita kongsikan, kita belajar je betul-betul sendiri-sendiri kan. Kemudian kita dah betul-betul faham, kita kongsikan kepada kawan kita. Walaupun kawan kita lagi pandai, tak apa, kongsi je. Ataupun kawan kita lain kos, tak apa, kita kongsi je kat dia. Itu lebih baik, kita kongsikan. Supaya apa? Supaya kita punya brain akan sentiasa di-recall dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita kena baca doa belajar. Doa belajar ini yang diajarkan kepada Nabi Musa dalam surah Taha. Yang mana, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soalan ni kita memang, doa ni memang kita dah belajar daripada dulu, betul? Daripada sekolah. Tapi sebenarnya banyak manfaat doa ni. Betul. Okey, jadi, dan yang ketiga, kedudukan kita dalam kelas. Memainkan peranan juga sebenarnya apabila kita mencari ilmu. Selain daripada kita jaga adab kita dengan lecturer kita, adab kita dengan sesiapa yang bagi ilmu, berkongsi ilmu kan. Kalau kawan kita yang tengah kongsi ilmu kepada kita, kita pun perlu hormat dia ketika itu. Samalah dengan lecturer dan sebagainya. Kedudukan dalam kelas yang paling terbaik adalah huruf V daripada depan. Contoh kelas kan. Okay. Kemudian ambil V. Itu adalah penjuru yang mana ilmu senang masuk, senang tangkap.
So kalau awak duduk dalam dewan, OD dan sebagainya, awak duduk belakang sekali penjuru sini, memang susah nak masuk ilmu tu. Dia kena V macam ni lah. Kalau Yes, kat V depan macam tu. kena V macam ni. Dekat depan, dinding tu dan sebagainya kan. Kemudian V macam tu. I see. So sebesar Dewan Senat pun macam tu juga. Pada bawah naik ke atas V macam tu. Itu adalah tips yang memang Ustazah guna daripada dulu lagi. I see. Macam tu. Okay, kemudian mid exam pula. Masa exam. Okay, yang pertama sekali adalah kita kena tahu kita ni hamba. Tiada daya dan kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadinya bila exam, sebelum every paper, Ustazah suka minta mak Ustazah doakan. Mama hari ni orang exam ni sekian-sekian. Sebutlah nama paper apa, berapa jam dan sebagainya. Doakan macam tu. Jadi itu yang paling utamalah doa ibu. Sekiranya kita dah tiada ibu, dah tiada bapa, boleh kita minta kawan-kawan kita doakan, kawan-kawan rapat kita. Sebab kita tak tahu siapa yang doakan untuk kita. Bila kita tak tahu siapa yang doakan untuk kita, doanya akan jadi makbul. Sebab kita tak tahu kan. Jadi kita minta je kawan-kawan, "Weh, aku ada exam ni, doakan." Instead of kita kata, "Weh, aku ada exam ni, aku takut dah macam tu." Tapi kita tukar sebaliknya. Doakan aku. Doakan aku dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, baca zikir. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Itu doa yang mana zikir ni sangat penting. Ya Allah, Rabbi yasir, jadikan itu senang. Jangan kau persusahkan dan kau akhirilah dia dengan kebaikan. Paling senang. Akhiri dia dengan kebaikan ni boleh jadi mungkin kita tak lepas exam tu. Tapi ada kebaikan dia. Kan? Boleh jadi kita lulus. Ada kebaikan dia juga. Macam-macam mana sekalipun, kalau kita minta dekat Allah untuk akhirkan dengan kebaikan, akan ada hikmah untuk kita dan hikmah untuk orang lain. Gitulah. Kemudian bergerak kepada pasca, selepas exam. Lepas exam ada dua masa. Sebelum dapat result, selepas dapat result. Sebelum dapat result, apa yang paling penting adalah sentiasa doa. Doalah macam mana cara sekalipun. Doalah nak lulus ke, doalah nak yang terbaik ke. Kalau boleh spesifik. Nak apa? Nak doa yang macam mana? Wahai Allah, bagilah aku for flat exam ni, bagi aku lepas ke. Boleh. Doa je lah macam mana pun kita minta dekat Allah. Allah ini seperti sangkaan hamba-Nya. Kalau Allah boleh, kita rasa Allah boleh bagi, Allah bagi. Kalau kita rasa macam kita sendiri lepas exam kan, kita keluar hall, kita lepas exam, kita terus, alah confirm tak lepas. Itu awal lagi dah. Tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja tak percaya dengan diri sendiri, tapi tak percaya dengan... tak percaya bahawa Allah mampu. Allah mampu untuk menukar apa-apa keputusan dan sebagainya. Jadi itu adalah yang kedua, doa, solat hajat dan akhirnya lepas kita dapat exam, kita buat apa? Kita sujud syukur. Walau apa pun result. Sedikit tips yang saya boleh berikan lah. Sebelum, selepas, rutin harian dan sebagainya. Biasa kalau kita dah solat, dah doa kat Allah supaya lepas pun kita kena yakin juga dengan doa kita. Betul Bila tak? kita nak doa pun kita kena yakinlah dengan doa kita kan. Macam tu. Aku kena yakin dengan doa aku dan sebagainya. Saya pun ada tengok dekat social media lah kan. Bila dia kata kalau macam kita nak jadikan benda tu rutin, kita kena buat 40 hari. So macam bila kita dah biasa dengan 40 hari ni, kita macam, oh okey biasa. Aku akan buat ni hari-hari dan kita akan ada rasa bersalah bila kita tinggalkan. Betul. Sama juga macam kalau orang nak pergi solat jemaah kan. Kalau seseorang itu, dia pergi solat jemaah dekat Masjidil Haram, dua-dua, dia akan sampai 40 hari, dia akan dapat pahala yang sangat banyak. Bahkan dia dah jadi macam ahli tetap dah kat masjid. So sama je, apa-apa rutin pun kalau kita buat 40 hari, 40 kali straight, nanti dia akan melekat. Dan dia kat situ pun sebenarnya ada cabaran untuk betul, kita nak 40 hari ni bukan senang. 40 hari. Especially kalau macam perempuan kan, biasanya kita boleh buat semua. Lepas tu tiba-tiba dah sampai tiba-tiba kita dah huzur. Lepas tu dia dah slow down sikit. Lepas tu bila kita nak naik balik, kita macam ada susah lah kan. So penting juga sebenarnya kalau ada kawan yang boleh tegur-tegur semua kan. Betul. Nak cari kawan tu pun susah juga. Betul. So macam tips Ustazah tadi, yang first adalah kita kena ada trigger point. Lepas tu kita kena repeat. Lepas tu kita kena dapatkan, kita kena tahu manfaat tu, kena rasa. Sebab bila kita rasa, kita lagi excited lagi nak buat, betul kan? Kalau tak apply, kalau Ustazah kongsi tapi Ustazah tak buat, macam tak ada function kan. Jadi kita mulakan dengan pra-exam. Pra-exam ni nak mula dari apa? Pertama sekali, apabila kita dapat satu ilmu, kita jangan simpan seorang. Kita kongsikan ilmu yang kita dapat itu.
Jangan kita kedekut dan sebagainya. Kita kongsikan, kita belajar je betul-betul sendiri-sendiri kan. Kemudian kita dah betul-betul faham, kita kongsikan kepada kawan kita. Walaupun kawan kita lagi pandai, tak apa, kongsi je. Ataupun kawan kita lain kos, tak apa, kita kongsi je kat dia. Itu lebih baik, kita kongsikan. Supaya apa? Supaya kita punya brain akan sentiasa di-recall dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita kena baca doa belajar. Doa belajar ini yang diajarkan kepada Nabi Musa dalam surah Taha. Yang mana, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soalan ni kita memang doa ni memang kita dah belajar daripada dulu, betul? Daripada sekolah. Tapi sebenarnya banyak manfaat doa ni. Betul. Okey, jadi dan yang ketiga, kedudukan kita dalam kelas. Memainkan peranan juga sebenarnya apabila kita mencari ilmu. Selain daripada kita jaga adab kita dengan lecturer kita, adab kita dengan sesiapa yang bagi ilmu, berkongsi ilmu kan. Kalau kawan kita yang tengah kongsi ilmu kepada kita, kita pun perlu hormat dia ketika itu. Samalah dengan lecturer dan sebagainya. Kedudukan dalam kelas yang paling terbaik adalah huruf V daripada depan. Contoh kelas kan. Kemudian ambil V. Itu adalah penjuru yang mana ilmu senang masuk, senang tangkap. So kalau awak duduk dalam dewan, OD dan sebagainya, awak duduk belakang sekali penjuru sini, memang susah nak masuk ilmu tu. Kita kena V macam ni lah. Kalau Yes, kat V depan macam tu. kena V macam ni. Dekat depan, dinding tu dan sebagainya kan. Kemudian V macam tu. So sebesar Dewan Senat pun macam tu juga. Pada bawah naik ke atas, V macam tu. Itu adalah tips yang memang Ustazah guna daripada dulu lagi. Macam tu. Okay, kemudian mid exam pula. Masa exam. Okay, yang pertama sekali adalah kita kena tahu kita ni hamba. Tiada daya dan kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadinya bila exam, sebelum every paper, Ustazah suka minta mak Ustazah doakan. Mama hari ni orang exam ni sekian-sekian. Sebutlah nama paper apa, berapa jam dan sebagainya. Doakan macam tu. Jadi itu yang paling utamalah doa ibu. Sekiranya kita dah tiada ibu, dah tiada bapa, boleh kita minta kawan-kawan kita doakan, kawan-kawan rapat kita. Sebab kita tak tahu siapa yang doakan untuk kita. Bila kita tak tahu siapa yang doakan untuk kita, doanya akan jadi makbul. Sebab kita tak tahu kan. Jadi kita minta je kawan-kawan, "Weh, aku ada exam ni, doakan." Instead of kita kata, "Weh, aku ada exam ni, aku takut dah." Macam tu. Tapi kita tukar sebaliknya. Doakan aku. Doakan aku dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, baca zikir. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Itu doa yang mana zikir ni sangat penting. Ya Allah, Rabbi yasir, jadikan itu senang. Jangan kau persusahkan dan kau akhirilah dia dengan kebaikan. Paling senang. Akhiri dia dengan kebaikan ni, boleh jadi mungkin kita tak lepas exam tu. Tapi ada kebaikan dia. Kan? Boleh jadi kita lulus. Ada kebaikan dia juga. Macam-macam mana sekalipun, kalau kita minta dekat Allah untuk akhirkan dengan kebaikan, akan ada hikmah untuk kita dan hikmah untuk orang lain. Gitulah. Kemudian bergerak kepada pasca, selepas exam. Lepas exam ada dua masa. Sebelum dapat result, selepas dapat result. Sebelum dapat result, apa yang paling penting adalah sentiasa doa. Doalah macam mana cara sekali pun. Doalah nak lulus ke, doalah nak yang terbaik ke. Kalau boleh spesifik, nak apa? Nak doa yang macam mana? Wahai Allah, bagilah aku for flat exam ni, bagi aku lepas ke. Boleh, doa je lah macam mana pun kita minta dekat Allah. Allah ini seperti sangkaan hamba-Nya. Kalau Allah boleh, kita rasa Allah boleh bagi, Allah bagi. Kalau kita rasa macam kita sendiri lepas exam kan, kita keluar hall, kita lepas exam, kita terus, alah confirm tak lepas. Itu awal lagi dah. Tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja tak percaya dengan diri sendiri, tapi tak percaya dengan... tak percaya bahawa Allah mampu. Allah mampu untuk menukar apa-apa keputusan dan sebagainya. Jadi itu adalah yang kedua, doa, solat hajat dan akhirnya lepas kita dapat exam, kita buat apa? Kita sujud syukur. Walau apa pun result. Sedikit tips yang saya boleh berikan lah. Sebelum, selepas, rutin harian dan sebagainya. Biasa kalau kita dah solat, dah doa kat Allah supaya lepas pun kita kena yakin juga dengan doa kita. Bila kita nak doa pun kita kena yakinlah dengan doa kita kan. Macam tu. Aku kena yakin dengan doa aku dan sebagainya. Saya pun ada tengok dekat social media lah kan. Bila dia kata kalau macam kita nak jadikan benda tu rutin, kita kena buat
40 40 hari. kali. So macam bila kita dah biasa dengan 40 hari ni, kita macam oh okey biasa. Aku akan buat ni hari-hari dan kita akan ada rasa bersalah bila kita tinggalkan. Betul. Sama juga macam kalau orang nak pergi solat jemaah kan. Kalau seseorang itu dia pergi solat jemaah dekat Masjidil Haram dua-dua, dia akan sampai 40 hari dia akan dapat pahala yang sangat banyak, bahkan dia dah jadi macam ahli tetap dah kat masa. So sama je lah, apa-apa rutin pun kalau kita buat 40 hari, 40 kali straight, nanti dia akan melekat. Dan dia kat situ pun sebenarnya ada cabaran untuk Betul, nak 40 hari ni bukan senang. 40 hari ni. Especially kalau macam Ustazah, sebenarnya ramai pelajar sebenarnya kan dia sedar tentang kepentingan ibadah. Tetapi cabaran yang terbesar adalah untuk kekal konsisten dan istiqamah. Macam pandangan Ustazah, macam mana seorang pelajar tu nak bina disiplin untuk kekal istiqamah? Baiklah, soalan yang sangat baik Ustazah kira. Kalau kita ingat baliklah perbincangan kita tadi mengenai cabaran. Cabaran yang terbesar sekali untuk kita student zaman sekarang adalah apabila ada gangguan ataupun distraction. Distraction could be in any bentuk, contoh macam teknologi dan sebagainya kan. Jadi yang pertama sekali adalah untuk kita tahu apa kita punya cabaran, untuk kita tahu, kenal pasti punca. Kemudian bila kita kenal pasti punca, barulah kita boleh buat solution. Solution ni macam mana? Contoh, kita mulakan sedikit dengan sedikit apabila kita nak mencari solusi untuk kembali disiplin kepada ibadah. Menjalani ibadah yang sebenarnya menyeimbangkan antara ibadah dan ilmu akademik kita tadi adalah bagaimana? Pertama sekali, kalau kita dah lama sangat leka, dah lama sangat lara, dah lama sangat tinggalkan, adalah kita kembali semula tetapi dengan cara sedikit. Sedikit, lama-lama akan jadi bukit. Yes, betul. Macam itulah tadarruj. Itu kita mulakan daripada sedikit tetapi konsisten. Sama juga sebenarnya kalau ikutkanlah kisah bagaimana para nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika zaman dahulu. Kalau ikutkan dulu, arak ni tak haram. Arak ini adalah satu budaya, budaya minum arak kan. Jadi bagaimana ada berlakunya tadarruj, iaitu berperingkat-peringkat antara daripada tak haram boleh jadi haram sampai kita zaman sekarang. Nak terus delete macam tu, confirm orang-orang sahabat-sahabat akan memberontak, terus tak nak masuk Islam dan sebagainya. Jadi antara contohlah bagaimana tadarruj ketika pengharaman arak adalah pertama sekali jangan minum waktu solat. Kemudian sikit-sikit sampai dah jadi haram terus. Sama juga dengan kita. Kalau kita tadi, kalau sahabat tadi nak secara berperingkat untuk elak, kita pula kena ambil dua perkara. Pertama, secara berperingkat untuk elak daripada kita punya habit buruk. Contoh, kalau selama ini kita terlalu obsessed, terlalu addicted dengan kita punya phone, kita elak sedikit dengan sedikit, ubah kita punya habit kepada yang lebih baik. Tak perlulah terus buat banyak terus, lama-lama kita penat, kita terbeban, kita terus tak nak buat langsung dah. Itu lebih buruk lah. Kita mulakan sedikit demi sedikit. Kuncinya satu je. Kuncinya sebenarnya kena ada semangat, kena ada niat, kemudian usaha. Usaha sedikit-sedikit. Jadi kalau macam tadi lah, kita kenal pasti kita punya punca masalah kita kan. Punca kita sangat addicted dengan phone. Kita tukar sedikit-sedikit. Kita kurangkan screen time kita. Mulakan kalau kita tengok phone kita, alamak screen time aku 13 jam. Kita kurangkan kepada 5 jam sehari. Kemudian barulah kita sedar sebenarnya baki tadi, berapa jam yang kita main phone tadi tu boleh gunakan dengan benda lain yang menjadikan kita punya bermanfaat. Sama juga dengan orang study. Sebenarnya tips study yang baik adalah bukanlah 4 jam study direct. Takkan masuk. Adalah 25 jam study, fokus betul-betul, tutup phone. Kemudian rehat. Kemudian ulang balik, next dan sebagainya. Bila study pun berperingkat, sama juga dengan ibadah-ibadah lain. Mulakan dengan perkara kecil. Dalam konteks ibadah. Ibadah apa yang kita nak mula untuk pastikan kita punya ibadah-ibadah sunat boleh buat? Adalah pertama sekali, kita jaga ibadah fardu dulu. Itu paling penting. Ibadah fardu ni ada banyak peringkat. Contoh macam tadi. Ibadah fardu. Sebelum kita nak mulakan ibadah sunat yang lain, kita jaga ibadah fardu dari segi masa. Itu je paling senang. Jaga masa solat, pastikan solat awal. Itu. Once kita dah terbiasa, dah 3 bulan, azan je kita terus solat. Masuk je waktu, paling lambat setengah jam, lepas tu kita terus solat dan sebagainya. Kemudian kita boleh level up. Kita rasa macam, alah solat sorang-sorang, alah dah masuk waktu tapi solat sorang-sorang, baik aku pergi surau. Macam tu. Faham tak dia punya step tu kan? Okey, dah sampai surau.
dah tambah pahala lagi solat berjemaah. 27 kebaikan lebih baik daripada solat sendiri tadi. Kemudian dah sampai kat surau, dah hari-hari pergi solat jemaah, tak apalah duduklah lama sikit, tunggu maghrib isyak. Tak apalah tambah lagi ngaji dan sebagainya. Jadi itulah punca sebenarnya, sedikit-sedikit. Tapi yang paling penting, mulakan dengan jaga solat. Begitulah dan sebagainya. Sama juga dalam konteks menutup aurat pun sama juga. Mulakan sedikit demi sedikit. Contoh hari ini kita tak menjaga aurat kita dengan baik. Tiba-tiba esok kita terus pakai khimar full set. Tutuplah semua sampai mata semua kan. Takkan lama. Susah sangat nak tahan lama. Boleh kalau ada mujahadah yang baik. Tetapi sekiranya kita ni manusia yang banyak sangat cabaran, hasutan syaitan, takkan tahan lama. Jadi mulakan sedikit demi sedikit. Labuhkan tudung kita, tutup dada. Next, dah biasa tukar baju lebih longgar sedikit. Next, dah biasa mulakan dengan pakai hand sock pula dan sebagainya. Itulah serba sedikit tadarus. Dia punya peringkat-peringkat itu. Boleh Ustazah kongsikan lah. Saya pun rasa sebenarnya time management tu pun penting kan. Sebab Betul. kalau macam kita rasa kita nak sikit-sikit pun, mana masa sikit-sikit tu kan. Betul. So macam penting time management tu. Kalau kita, kelas kita ada gap banyak macam tu, kita cari selit-selit masa yang ada untuk kita solat. Kita Betul. buat macam Ustazah kata, buat fardu dulu, buat yang wajib dulu Betul. kan. So lama-lama kita rasa, hidup saya lebih baik lah macam ni. So kita betul. akan addicted dan kita akan buat yang lain pula. Betul tak dengan habit yang saya sebut mengenai principle of habit tadi? Betul. Kan? Bila kita rasa manfaat, kita akan rasa macam nak repeat balik. Sebab kita rasa satisfy dengan apa yang kita dah dapat. Macam tu. Jadi kalau kita ingatlah, kalau kita tengok macam saya dengar Safia sendiri cerita tadi, nak selit-selit. Sebenarnya tak semua orang mampu untuk selit-selit tu. Tak semua orang terus rasa macam, alamak nak kena selit jugalah. Ada orang terus tinggalkan. Yang paling penting adalah usaha kita untuk menjaga. Itu paling penting. Dan kita tahu tanggungjawab dan kewajipan kita macam mana. Itulah paling penting. Kita kena ada desire tu lah, rasa kita betul. nak ibadah. Kita nak ibadah tu. So kita sanggup buat apa-apa. Tak apalah selit pun, tak apalah cakap dengan lecturer minta izin pun, tak apalah asalkan aku buat, daripada tak apalah tak naklah buat. Kan. Sebab mindset pun kena betul lah sebenarnya kan, betul. kita nak belajar untuk apa macam Betul. tu. Kita nak belajar untuk berjaya. Berjaya yang macam mana? Kan. So dalam macam ni kan, dalam kehidupan pelajar, Ustazah rasa apa tanda-tanda bila seorang tu mula hilang keseimbangan antara akademik dengan ibadah? Betul. Kalau kita tengok balik kan, kita dah cakap tentang betapa pentingnya menyeimbangkan antara ibadah dengan ilmu tadi. Sama juga kalau orang bekerja. Orang bekerja sekarang, zaman-zaman Gen Z lah, kan orang-orang Gen Z sekarang, bila bekerja mereka nak work-life balance. Tapi kita sebenarnya student pun sama juga. Kita nak ibadah and ilmu balance. Nak seimbang. Jadi kalau kita tahu, kita nampak diri kita macam macam lain je. Itu adalah tanda-tanda tentang bagaimana seorang itu cenderung kepada sesuatu. Sebagai contoh saya berikan. Tanda seseorang itu cenderung kepada ilmu sampai mengabaikan ibadah dia. Pertama sekali dia jadi seorang yang keras hati. Itu pertama sekali. Terlalu banyak sangat ilmu sehingga menjadikan dia keras hati. Keras hati ni macam mana? Dia tak nak dengar pendapat orang lain. Dia rasa dia betul. Dia rasa dia hebat. Yang kedua, dia suka berdebat. Dia suka bergaduh. Akademik punya bergaduh baik, tetapi akademik punya bergaduh sehingga merendahkan orang lain, itu adalah tidak baik. Itulah. Okay. Kemudian manakala sekiranya seseorang itu dia berat kepada ini pula, berat kepada ibadah sampai tak jaga ilmu dia. Apa tanda-tanda dia? Tanda-tanda dia adalah sebagai contoh seseorang ini akan jadi ghurur. Dia merasakan dia lebih baik daripada orang lain. Kalau tadi dia rasakan dia hebat sebab adanya ilmu, orang ini dia rasakan dia lebih baik. Alah, dia tu study tapi dia tak solat. Dia rendahkan orang lain pula dah. Itu adalah tidak baik. Sekiranya betul-betul baik dan seimbangkan dua-dua, dia pergi ajak orang tadi solat instead of pergi judge dan hukum orang tu. Betul. Jadi itu adalah serba sedikitlah tentang bagaimana tanda-tanda sekiranya seseorang itu hilang keseimbangan antara ibadah dan serba sedikit. Kalau kita macam tadi awal-awal tadi kita dah bincangkan, kalau kita tak sama pace ibadah dengan akademik, kita akan rasa something missing dekat dalam hidup betul, kita kan. something missing. Macam kalau kita masuk dalam tu, hilang terus. Betul. Lepas tu kita akan rasa macam, aku belajar tapi macam ada something missing. Macam aku rasa dah okay dah ni, tapi ada something missing. Itu sebab kita tak dapatkan ibadah tu. Ustazah baru teringat, antara contoh yang paling terbesar lah apabila seseorang itu dia hilang keseimbangan antara ibadah dengan ilmu dia adalah apabila dia lupa ilmu tu. Itu yang paling penting.
contohlah kalau Ustazah tanya sekarang kan, zaman kita sekarang. Ingat tak admit form 4 ataupun form 5 berapa tahun yang dulu? Dah tak ingat lah. Tak ingat lah. Ustazah pun dah tak ingat dah walaupun Ustazah tadi kan. Itu adalah contoh bahawa ilmu itu hanya digunakan untuk belajar semata-mata. Tidak diamalkan, tidak dijadikan ibadah, tiada keberkatan, masuk, sekejap, exam, lupa. Itu paling sayang. Paling merugikan. Kan? Itulah sedikit. Okay, Ustazah, saya sebagai student pun kan, kadang macam saya sendiri, tengok kawan-kawan kan. Ustazah, sebenarnya ramai pelajar sebenarnya kan dia sedar tentang kepentingan ibadah. Tetapi cabaran yang terbesar adalah untuk kekal konsisten dan istiqamah. Macam pandangan Ustazah, macam mana seorang pelajar tu nak bina disiplin untuk kekal istiqamah? Baiklah, soalan yang sangat baik Ustazah kira. Kalau kita ingat baliklah perbincangan kita tadi mengenai cabaran. Cabaran yang terbesar sekali untuk kita student zaman sekarang adalah apabila ada gangguan ataupun distraction. Distraction could be in any bentuk, contoh macam teknologi dan sebagainya kan. Jadi yang pertama sekali adalah untuk kita tahu apa kita punya cabaran, untuk kita tahu kenal pasti punca. Kemudian bila kita kenal pasti punca, barulah kita boleh buat solution. Solution ni macam mana? Contoh, kita mulakan sedikit dengan sedikit apabila kita nak mencari solusi untuk kembali disiplin kepada ibadah. Menjalani ibadah yang sebenarnya menyeimbangkan antara ibadah dan ilmu akademik kita tadi adalah bagaimana? Pertama sekali, kalau kita dah lama sangat leka, dah lama sangat lara, dah lama sangat tinggalkan, adalah kita kembali semula tetapi dengan cara sedikit. Sedikit, lama-lama akan jadi bukit. Yes, betul. Macam itulah tadarruj. Itu kita mulakan daripada sedikit tetapi konsisten. Sama juga sebenarnya kalau ikutkanlah kisah bagaimana para nabi, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika zaman dahulu. Kalau ikutkan dulu, arak ni tak haram. Arak ini adalah satu budaya, budaya minum arak kan. Jadi bagaimana ada berlakunya tadarruj, iaitu berperingkat-peringkat antara daripada tak haram boleh jadi haram sampai kita zaman sekarang. Nak terus delete macam tu, confirm orang-orang sahabat-sahabat akan memberontak, terus tak nak masuk Islam dan sebagainya. Jadi antara contohlah bagaimana tadarruj ketika pengharaman arak adalah pertama sekali jangan minum waktu solat. Kemudian sikit-sikit sampai dah jadi haram terus. Sama juga dengan kita. Kalau kita tadi, kalau sahabat tadi nak secara berperingkat untuk elak, kita pula kena ambil dua perkara. Pertama, secara berperingkat untuk elak daripada kita punya habit buruk. Contoh, kalau selama ini kita terlalu obsessed, terlalu addicted dengan kita punya phone, kita elak sedikit dengan sedikit, ubah kita punya habit kepada yang lebih baik. Tak perlulah terus buat banyak terus, lama-lama kita penat, kita terbeban, kita terus tak nak buat langsung dah. Itu lebih buruk lah. Kita mulakan sedikit demi sedikit. Kuncinya satu je. Kuncinya sebenarnya kena ada semangat, kena ada niat, kemudian usaha. Usaha sedikit-sedikit. Jadi kalau masa tadi lah, kita kenal pasti kita punya punca masalah kita kan. Punca kita sangat addicted dengan phone. Kita tukar sedikit-sedikit. Kita kurangkan screen time kita. Mulakan kalau kita tengok phone kita, alamak screen time aku 13 jam. Kita kurangkan kepada 5 jam sehari. Kemudian barulah kita sedar sebenarnya baki tadi, berapa jam yang kita main phone tadi tu boleh gunakan dengan benda lain yang menjadikan kita punya bermanfaat. Sama juga dengan orang study. Sebenarnya tips study yang baik adalah bukanlah 4 jam study direct. Takkan masuk. Adalah 25 jam study, fokus betul-betul, tutup phone. Kemudian rehat. Kemudian ulang balik, next dan sebagainya. Bila study pun berperingkat, sama juga dengan ibadah-ibadah lain. Mulakan dengan perkara kecil. Dalam konteks ibadah. Ibadah apa yang kita nak mula untuk pastikan kita punya ibadah-ibadah sunat boleh buat? Adalah pertama sekali, kita jaga ibadah fardu dulu. Itu paling penting. Okay. Ibadah fardu ni ada banyak peringkat. Contoh macam tadi. Ibadah fardu. Sebelum kita nak mulakan ibadah sunat yang lain, kita jaga ibadah fardu dari segi masa. Itu je paling senang. Jaga masa solat, pastikan solat awal. Itu. Once kita dah terbiasa, dah 3 bulan, azan je kita terus solat. Masuk je waktu, paling lambat setengah jam, lepas tu kita terus solat dan sebagainya. Kemudian kita boleh level up. Kita rasa macam, alah solat sorang-sorang, alah dah masuk waktu tapi solat sorang-sorang, baik aku pergi surau. Macam tu. Faham tak dia punya step tu kan? Okay, dah sampai surau.
Dah tambah pahala lagi solat berjemaah. 27 kebaikan lebih baik daripada solat sendiri tadi. Kemudian dah sampai kat surau, dah hari-hari pergi solat jemaah, tak apalah duduklah lama sikit, tunggu maghrib isyak. Tak apalah tambah lagi ngaji dan sebagainya. Jadi itulah punca sebenarnya, sedikit-sedikit. Tapi yang paling penting, mulakan dengan jaga solat. Begitulah dan sebagainya. Sama juga dalam konteks menutup aurat pun sama juga. Mulakan sedikit demi sedikit. Contoh hari ini kita tak menjaga aurat kita dengan baik. Tiba-tiba esok kita terus pakai khimar full set. Tutuplah semua sampai mata semua kan. Takkan lama. Susah sangat nak tahan lama. Boleh kalau ada mujahadah yang baik. Tetapi sekiranya kita ni manusia yang banyak sangat cabaran, hasutan syaitan, takkan tahan lama. Jadi mulakan sedikit demi sedikit. Labuhkan tudung kita, tutup dada. Next, dah biasa tukar baju lebih longgar sedikit. Next, dah biasa mulakan dengan pakai hand sock pula dan sebagainya. Itulah serba sedikit tadarus. Dia punya peringkat-peringkat itu. Boleh Ustazah kongsikan lah. However, saya pun rasa sebenarnya time management tu pun penting kan. Sebab Betul. kalau macam kita rasa kita nak sikit-sikit pun, mana masa sikit-sikit tu kan. Betul. So macam penting time management tu. Kalau kita, kelas kita ada gap banyak macam tu, kita cari selit-selit masa yang ada untuk kita solat. Kita Betul. buat macam Ustazah kata, buat fardu dulu, buat yang wajib dulu Betul. kan. So lama-lama kita rasa hidup saya lebih baik lah macam ni. So kita akan addicted dan kita akan buat yang lain pula. Betul tak dengan habit yang saya sebut mengenai principle of habit tadi? Betul. Kan? Bila kita rasa manfaat, kita akan rasa macam nak repeat balik. Sebab kita rasa satisfied dengan apa yang kita dah dapat. Macam tu. Jadi kalau kita ingatlah, kalau kita tengok macam saya dengar Safia sendiri cerita tadi, nak selit-selit. Sebenarnya tak semua orang mampu untuk selit-selit tu. Tak semua orang terus rasa macam, alamak nak kena selit jugalah. Ada orang terus tinggalkan. Yang paling penting adalah usaha kita untuk menjaga. Itu paling penting. Dan kita tahu tanggungjawab dan kewajipan kita macam mana. Itulah paling penting. Kita kena ada desire tu lah, rasa kita betul. nak ibadah. Kita nak ibadah tu. So kita sanggup buat apa-apa. Tak apalah selit pun, tak apalah cakap dengan lecturer minta izin pun, tak apalah asalkan aku buat daripada tak apalah tak naklah buat. Kan. Sebab mindset pun kena betul lah sebenarnya kan, kita nak belajar untuk apa macam betul. tu. Kita nak belajar untuk berjaya. Berjaya yang macam mana? Kan. So dalam macam ni kan, dalam kehidupan pelajar, Ustazah rasa apa tanda-tanda bila seorang tu mula hilang keseimbangan antara akademik dengan ibadah? Betul. Kalau kita tengok balik kan, kita dah cakap tentang betapa pentingnya menyeimbangkan antara ibadah dengan ilmu tadi. Sama juga kalau orang bekerja. Orang bekerja sekarang, zaman-zaman Gen Z lah, kan orang-orang Gen Z sekarang, bila bekerja mereka nak work-life balance. Tapi kita sebenarnya student pun sama juga. Kita nak ibadah and ilmu balance. Nak seimbang. Jadi kalau kita tahu, kita nampak diri kita macam macam lain je. Itu adalah tanda-tanda tentang bagaimana seorang itu cenderung kepada sesuatu. Sebagai contoh Ustazah berikan. Tanda seseorang itu cenderung kepada ilmu sampai mengabaikan ibadah dia. Pertama sekali dia jadi seorang yang keras hati. Itu pertama sekali. Terlalu banyak sangat ilmu sehingga menjadikan dia keras hati. Keras hati ni macam mana? Dia tak nak dengar pendapat orang lain. Dia rasa dia betul. Dia rasa dia hebat. Yang kedua, dia suka berdebat. Dia suka bergaduh. Akademik punya bergaduh baik, tetapi akademik punya bergaduh sehingga merendahkan orang lain, itu adalah tidak baik. Itulah. Okay, kemudian manakala sekiranya seseorang itu dia berat kepada ini pula, berat kepada ibadah sampai tak jaga ilmu dia. Apa tanda-tanda dia? Tanda-tanda dia adalah sebagai contoh seseorang ini akan jadi ghurur. Dia merasakan dia lebih baik daripada orang lain. Kalau tadi dia rasakan dia hebat sebab adanya ilmu, kita biasanya akan kau buat ibadah ni bila nak dekat dengan exam. Okay. So apa pandangan Ustazah? Kalau Ustazah tanya orang-orang kan, kalau Ustazah tanya mungkin kawan-kawan yang duduk satu bilik dengan dia nampak perubahan dia tiba-tiba nak buat ibadah sebab nak exam. Mesti kawan-kawan dia akan kata, alah dia tu hipokrit je. Alah dia tu fakih je. Macam tu. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu persepsi orang bahawa bila kita nak exam je baru kita beribadah. Tetapi sebenarnya exam itulah jadi trigger point dia. Sebelum dia jadikan rutin. Asalkan dia buat daripada dia tak buat langsung. Biarlah walaupun lepas exam dia tak buat dah. Tapi asalkan dia buat waktu nak exam. Mungkin kita nampak dia bersungguh-sungguh waktu exam. Tetapi at least dia bersungguh-sungguh untuk minta dekat Allah. Kalau bukan Allah yang bagi kejayaan, siapa yang bagi kan? Jadi dia buat.
Kita sebagai kawan-kawan, bukannya kita judge, bukannya kita terus bagi pandangan negatif kepada orang itu, tidak. Kita pun buatlah sekali, why not kita join. Betul. Kalau kita tengok waktu exam je dia bangun solat qiyamul lail, dia bangun solat hajat tengah malam dan sebagainya, daripada kita ala dia ni dah bangun, kita pun pergilah join dia cakap why not kan. Persekitaran yang membina. Sama juga kalau kita tengok kan, orang dah nak exam baru buat ibadah dengan orang dah nak exam baru study. Sama je sebenarnya konsep dia. Dah nak exam baru nak study. Sama juga dengan orang yang dah nak exam baru nak solat. Sebenarnya sama je dua-dua. Tak ada masalah pun. Buatlah selagi mampu, buatlah selagi ada daya dan upaya, daripada langsung tinggalkan everything. Macam it's okay kalau time tu je. Betul, tak ada solat masalah semua kan. pun. So, kita sebagai kawan pun tak boleh nak judge dan sebagainya. Betul. Sebab kalau kita judge je tapi kita pun Yelah, kita judge merasakan pun diri kita dah lebih dapat baik dosa. kan. Kita rasa diri kita lebih baik daripada orang. So macam it's okay. Bila macam Ustazah kata, itu boleh jadi trigger point kita dan Betul. mungkin boleh jadi trigger point untuk orang lain juga. Betul. Bila orang nampak kita macam, time nak exam je solat. Okay lah, jealous lah, aku pun nak juga macam tu. Kalau ikutkan lah, kita tengok kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia buat waktu nak exam je? Pertama sekali, dia rasa takut nak exam kan. Tu adalah punca untuk dia beribadah sebab dia takut nak exam. Second, dia repeated. Every time nak exam je dia buat. And then last sekali dia rasa manfaat tu. That's why every time dia exam dia buat solat ibadah khusus specifically untuk dia exam. Betul. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya. Jadi habit dia. Every time nak exam je kita dah nampak dah. Oh dia ni dah exam je. Oh dia ni solat macam ni sebab dia nak exam ni. Macam tu kita dah tahu dah. Dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi rutin. For me it's a process sebenarnya kan. Betul. Bila dia jadikan benda tu sebagai dia punya trigger point, lama-lama dia akan rasa bersalah bila macam aku ni Macam tu. solat bila nak exam je. So tak apalah aku solatlah hari-hari macam tu kan. Betul. Tak ada masalah pun. Dia sama juga dengan konsep orang ni pakai tudung, tutup aurat, pergi solat tarawih dan sebagainya, lengkap, pergi masjid bila bulan Ramadan. At least every Ramadan dia repeat. That's a good thing. Sama juga dengan tadi tu, at least every time dia exam dia repeat buat baik. Why not kan? Dapat manfaat dan dikongsi bersama mungkin kalau kita sama-sama buat. So saya pun ada soalan lagi sebenarnya nak tanya Ustazah. Okay. Macam kita kadang kan bila kita dah buat assignment kita rasa macam penat. Macam dah lah tawakal je lah. Tak nak buat sangat. Macam susah lah. Tawakal je lah. Tapi kan orang kata kita kena doa, usaha dan tawakal. Tapi kalau kita tak usaha sehabis baik, macam mana kita nak tawakal tu? Kita tawakal je tapi kita tak ada usaha sangat. Pandangan Ustazah macam mana? Kalau pandangan Ustazah lah, orang yang paling terbaik adalah apabila seseorang itu dia berusaha segigih yang mungkin dia mampu, kemudian barulah dia bertawakal. Kalau bergantung kepada Allah tetapi tiada sebarang usaha dilakukan, diibaratkan seperti sia-sia. Itu yang merugikan. Jadi sebelum kita nak bertawakal, kita kena tahu usaha. Sejauh mana kita boleh berusaha. Sama juga, ini bukan dalam konsep belajar je. Konsep bekerja, konsep mencari rezeki, semua kena usaha. Samalah juga macam kalau kita bekerja, kita usaha cari duit baru dapat gaji. Macam tu, baru dapat manfaat. So, kita yang lain-lain baru kita letakkan kepada Allah. So, bila kita nak exam, kita study, kita buat task sebaik yang mungkin. Kemudian, bila kita bertawakal, the result mendapat seperti apa yang kita nakkan, kita akan rasa sangat berbaloi. Itu yang sebaiknya. Kalau kita tak buat apa-apa, kita tawakal je, kita pun dapat result yang cukup-cukup makan ataupun result yang macam alah dah expected dah macam tu. Itu rasa macam kat mana kemanisan mencari ilmu itu. Jadi rugilah orang yang bertawakal tanpa mencari ilmu yang sebenarnya. Mencari ilmu ini adalah sebenarnya mencari makna di sebalik ilmu tersebut, bukan sekadar maklumat. Maklumat ni ada banyak, information could be anything yang masuk dalam otak dan sebagainya kan. Tapi tiada mana. Tak rasa pun bersungguh, tak rasa pun kemanisan dan sebagainya. Kalau kita tengok kan, ada orang dia dapat result yang gempak sangat sampai dia menangis. Sebab apa? Sebab dia rasa berbaloi lah. Dia rasa dia punya semua, titik peluh semua. betul macam tu. Berbeza dengan orang yang dapat kejayaan something tapi dia macam alah biasa tu macam tu kan. Dia tak rasa. Jadi yang paling baik adalah apabila kita berusaha. Kemudian bertawakal. Bertawakal ini adalah apabila kita sudah buat something. Bukan ketika buat something. Jadi itulah orang selalu terlepas pandang. Lepas kita dah buat something, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa-apa pun jadi kita kena tahu fa innahu
Fa innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Maksudnya sesungguhnya Allah ini mengetahui rahsia apa yang tersembunyi. Jadi Allah sahaja yang mengetahui. Kalau kita dah usaha, dah tawakal, dapat yang terbaik yang kita nak, ada hikmahnya. Kalau kita dah usaha, dah tawakal, tapi tak dapat seperti yang kita nakkan, kepada Allah lah rahsia di sebalik perkara itu berlaku. Kena percaya ada hikmah di sebalik apa Betul. yang Allah bagikan. Betul. Jadi kalau kita recap balik, kita ingat balik, sebenarnya apa yang paling penting adalah kita berusaha. Kita gigih dulu. Barulah namanya pencari ilmu. Mencari ilmu dah. Contohnya kata tadi kita dapat rasa kemanisan mencari Ya, ilmu tu. kemanisan mencari ilmu. Tak semua orang boleh dapat. Tak semua orang, dia ada dua. Kemanisan mencari ilmu dan kepenatan mencari ilmu. Rasa penat je, tak dapat apa-apa pun. Ya. Penat study, penat tidur, tak cukup tidur, penat stay up, buat assignment non-stop dan sebagainya. Lagi-lagi nak masuk week 13, 14 nanti kan nak final kan. Lagi busy dan sebagainya. Tapi rasa penat je, tak dapat pun apa-apa yang berbaloi. Result pun biasa-biasa dan sebagainya. Itu yang rugilah. Kalau orang tu dah berusaha sebaik yang mungkin dia buat. Walaupun result biasa-biasa, dia rasa tak apa, at least I gain something. Whatever it is, I gain something. Itu yang terbaik. Okey, kita sebenarnya dah nak sampai ke hujung rancangan. Okey, saya nak tanya Ustazah, mungkin kalau macam kita kan sekarang student busy dengan kelas pula back to back memang full. Kadang-kadang tu dari pagi sampai petang non-stop. So macam gap yang ada pun untuk solat pun macam tak lama dan kita kena curi-curi keluar, minta izin kan dengan lecturer untuk keluar solat dan sebagainya. So kalau macam Ustazah, apa nasihat Ustazah untuk mungkin pelajar kat luar sana kita seimbangkan untuk dapat kejayaan akademik dan juga agama. Ya. Baiklah, terima kasih. Soalan Ustazah kira soalan penutup, betul? Jadi saya sukalah untuk ingatkanlah ataupun untuk buka kepada semualah termasuk host kita Sofia dan penonton. Kalau kita dengar waktu azan ada dua bait yang mengatakan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah menuju solat, marilah menuju kejayaan. Kenapa disebutkan kedua-kedua ini? Kenapa dikaitkan solat dengan kejayaan? Jadi sebenarnya inilah yang menjadi titik tolak kepada bagaimana mahu menyeimbangkan kedua-dua ibadah dan ilmu ini. Nak katanya betapa pentingnya kedua-dua. Kalau jaga solat, dapatlah kejayaan. Begitu. Jadi nak dapat kejayaan, inilah benda yang kita kejar selama ni kan. Kita cari belajar akademik, pergi kelas dan sebagainya, kesibukan masa dengan akademik dan sebagainya, kesibukan masa dengan ilmu. Tetapi janganlah sampai kita meninggalkan ataupun lalaikan ibadah kita. Jadi itu yang paling penting sekali. Jadi kalau kita dengar azan, kita kena tahu. Kalau kita tak solat, tak berjayalah kita. Macam mana secara sekalipun, takkan berjaya kita kalau kita tak solat. Begitu. Jadi sekiranya lah jadual kita terlalu pack. Nak buat macam mana kan? Kelas kita back to back, tak ada waktu rehat. Adakah patut kita tinggalkan solat? Tidak. Tetapi selipkanlah. Kalau kita terpaksa korbankan makan kita, tak apa, solatlah dulu. Kemudian kita akan mengunyah waktu balik, waktu jalan dan sebagainya kan. Sambil-sambil dan sebagainya. Tetapi kita utamakan solat kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita tinggal. Itu yang paling penting. Kalau kita tinggal ni, ibaratkan macam apa? Ibaratkan seperti ibadah kita buat asal buat, akademik kita buat asal mampu. Maksudnya macam akhirnya dua-dua akan merugikan. Itu yang paling sedih lah sekali. Saya ada baca macam kita nak kejar kejayaan tapi yang memberi kejayaan tu kita lupa. Ya, betul. Tepat sekali. Yang memberi kejayaan, apa-apa bentuk kejayaan pun adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekarang kita student university, kita nampak kejayaan itu berbentuk dalam bentuk Dean Awards ataupun anugerah dekan dan sebagainya. Kita nampak kejayaan macam tu. Tapi sebenarnya skop kejayaannya luas sangat. Contoh, adakah lepas kita grad kita akan betul-betul dapat kerja terus? Adakah kerja yang kita dapat adalah kerja yang menguntungkan kita? Ataupun kita terpaksa tukar bidang jauh sebab tak ada peluang kerjaya dan sebagainya? Adakah kita punya kejayaan, kita berjaya cari jodoh contoh? Adakah kita berjaya bina keluarga dan sebagainya? Itu kejayaan yang kita tak nampak. Kita terlalu fokus dekat skop kita sebagai student. Tetapi kejayaan lebih besar lagi daripada itu. Jadinya, jika kita mahukan kejayaan, kita mohon kepada Tuhan yang memberikan kejayaan itu. Apa-apa bentuk kejayaan sekalipun.
Jadi sebagai penutup lah, Ustazah suka untuk kongsikan satu doa yang mana doa ini sangat familiar dalam maksurat yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Banna, yang mana maksudnya ataupun dalam Arabnya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, iaitu rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal kami diterima. Jadinya sekiranya kita tak mampu buat amalan sunat yang terlalu banyak. Contoh, kita dah study the whole day. Kita tak sempat nak buat solat sunat yang lain, tak sempat nak buat dahsyat-dahsyat macam orang lain kan. Contoh macam qiyamul lail daripada pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi, kita tak mampu dan sebagainya. Tetapi jangan kita lupakan, ibadah itu, belajar itu pun ibadah juga. Jadi kita niatkan everyday sebelum kita mulakan hari kita, kita niat kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kos pun, contoh lagi-lagi medik, apa-apa kos pun kita belajar niat untuk Allah kerana Allah yang beri kita peluang untuk belajar. Kemudian dari Allah lah kita mohon segala kejayaan, semoga Allah berikan dan jadikan ia bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Jadi itulah mungkin sedikit yang Ustazah boleh berikan dan kongsikan kepada kita semua hari ini. Terima kasih Ustazah untuk ilmu yang sangat, saya kata, bermanfaat lah kan. Ia dalam masa yang sama memberi kesedaran kepada kita bahawa kejayaan sebenar bukan sahaja bergantung kepada kejayaan akademik, tetapi juga hubungan kita dengan Allah kan, dalam keberkatan, dalam menuntut ilmu tu kan sangat penting untuk kita mencari keberkatan tu. So guys, itu sahaja untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah untuk speech yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat menyentuh lah, sebenarnya sangat deep lah sebenarnya. Saya dapat ilmu baru dan sebagainya. Terima kasih kepada host kita juga. Terima kasih kepada yang sedang menonton. Semoga kita menjadi seorang pelajar yang cemerlang, bukan sahaja cemerlang akademik tetapi sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk stay sampai hujung rancangan sebab kita akan paparkan QR Ofa dan QR Mary. Terima kasih kerana menonton. Bye. Kita biasanya akan kau buat ibadah ni bila nak dekat dengan exam. Okay. So apa pandangan Ustazah? Kalau Ustazah tanya orang-orang kan, kalau Ustazah tanya mungkin kawan-kawan yang duduk satu bilik dengan dia nampak perubahan dia tiba-tiba nak buat ibadah sebab nak exam. Mesti kawan-kawan dia akan kata, alah dia tu hipokrit je. Alah dia tu fakih je. Macam tu. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu persepsi orang bahawa bila kita nak exam je baru kita beribadah. Tetapi sebenarnya exam itulah jadi trigger point dia. Sebelum dia jadikan rutin. Asalkan dia buat daripada dia tak buat langsung. Biarlah walaupun lepas exam dia tak buat dah. Tapi asalkan dia buat waktu nak exam. Mungkin kita nampak dia bersungguh-sungguh waktu exam. Tetapi at least dia bersungguh-sungguh untuk minta dekat Allah. Kalau bukan Allah yang bagi kejayaan, siapa yang bagi kan? Jadi dia buat. Kita sebagai kawan-kawan, bukannya kita judge. Bukannya kita terus bagi pandangan negatif kepada orang itu, tidak. Kita pun buatlah sekali, why not kita join? Kalau kita tengok waktu exam je dia bangun solat qiyamul lail, dia bangun solat hajat tengah malam dan sebagainya. Daripada kita, ala dia ni dah bangun, kita pun pergilah join dia juga, why not kan? Persekitaran yang membina. Sama juga kalau kita tengok kan, orang dah nak exam baru buat ibadah dengan orang dah nak exam baru study. Sama je sebenarnya konsep dia. Dah nak exam baru nak study. Sama juga dengan orang yang dah nak exam baru nak solat. Sebenarnya sama je dua-dua. Tak ada masalah pun. Buatlah selagi mampu, buatlah selagi ada daya dan upaya. Daripada langsung tinggalkan everything. Macam it's okay kalau time tu je. Betul, tak ada masalah kan. pun. So, kita sebagai kawan pun tak boleh nak judge dan sebagainya. Sebab kalau kita judge je tapi kita pun yelah, kita merasakan diri kita lebih baik kan. Kita rasa diri kita lebih baik daripada orang. So macam it's okay. Bila macam Ustazah kata, itu boleh jadi trigger point kita dan mungkin boleh jadi trigger point untuk orang lain juga. Bila orang nampak kita macam, time nak exam je solat. Okay lah, jealous lah, aku pun nak juga macam tu. Kalau ikutkan lah, kita tengok kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia buat waktu nak exam je? Pertama sekali, dia rasa takut nak exam kan. Tu adalah punca untuk dia beribadah sebab dia takut nak exam. Second, dia repeated. Every time nak exam je dia buat. And then last sekali dia rasa manfaat tu.
That's why every time dia exam dia buat solat ibadah khusus specifically untuk dia exam. Betul. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya. Jadi habit dia. Every time nak exam je kita dah nampak dah. Oh dia ni dah exam je. Oh dia ni solat macam ni sebab dia nak exam ni. Macam tu kita dah tahu dah. Dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya yang menjadi rutin. For me it's a process sebenarnya kan. Betul. Bila dia jadikan benda tu sebagai dia punya trigger point, lama-lama dia akan rasa bersalah bila macam aku ni Macam tu. solat bila nak exam je. So tak apalah aku solatlah hari-hari macam tu kan. Betul. Tak ada masalah pun. Dia sama juga dengan konsep orang ni pakai tudung, tutup aurat, pergi solat tarawih dan sebagainya, lengkap, pergi masjid bila bulan Ramadan. At least every Ramadan dia repeat. That's a good thing. Sama juga dengan tadi tu, at least every time dia exam dia repeat buat baik. Why not kan? Dapat manfaat dan dikongsi bersama mungkin kalau kita sama-sama buat. So saya pun ada soalan lagi saya nak tanya Ustazah. Okay. Macam kita kadang kan bila kita dah buat assignment kita rasa macam penat. Macam dah lah tawakal je lah. Tak naklah buat sangat. Macam susah lah. Tawakal je lah. Tapi kan orang kata kita kena doa, usaha dan tawakal. Tapi kalau kita tak usaha sehabis baik, macam mana kita nak tawakal tu? Kita tawakal je tapi kita tak ada usaha sangat. Pandangan Ustazah macam mana? Kalau pandangan Ustazah lah, orang yang paling terbaik adalah apabila seseorang itu dia berusaha segigih yang mungkin dia mampu, kemudian barulah dia bertawakal. Kalau bergantung kepada Allah tetapi tiada sebarang usaha dilakukan, diibaratkan seperti sia-sia. Itu yang merugikan. Jadi sebelum kita nak bertawakal, kita kena tahu usaha. Sejauh mana kita boleh berusaha. Sama juga, ini bukan dalam konsep belajar je. Konsep bekerja, konsep mencari rezeki, semua kena usaha. Samalah juga macam kalau kita bekerja, kita usaha cari duit baru dapat gaji. Macam tu, baru dapat manfaat. So, kita yang lain-lain baru kita letakkan kepada Allah. So, bila kita nak exam, kita study, kita buat task sebaik yang mungkin. Kemudian, bila kita bertawakal, the result mendapat seperti apa yang kita nakkan, kita akan rasa sangat berbaloi. Itu yang sebaiknya. Kalau kita tak buat apa-apa, kita tawakal je, kita pun dapat result yang cukup-cukup makan ataupun result yang macam alah dah expected dah macam tu. Itu rasa macam kat mana kemanisan mencari ilmu itu. Jadi rugilah orang yang bertawakal tanpa mencari ilmu yang sebenarnya. Mencari ilmu ini adalah sebenarnya mencari makna di sebalik ilmu tersebut, bukan sekadar maklumat. Maklumat ni ada banyak, information could be anything yang masuk dalam otak dan sebagainya kan. Tapi tiada mana. Tak rasa pun bersungguh, tak rasa pun kemanisan dan sebagainya. Kalau kita tengok kan, ada orang dia dapat result yang gempak sangat sampai dia menangis. Sebab apa? Sebab dia rasa berbaloi lah. Dia rasa dia punya semua, titik peluh semua. betul macam tu. Berbeza dengan orang yang dapat kejayaan something tapi dia macam alah biasa tu macam tu kan. Dia tak rasa. Jadi yang paling baik adalah apabila kita berusaha. Kemudian bertawakal. Bertawakal ini adalah apabila kita sudah buat something. Bukan ketika buat something. Jadi itulah orang selalu terlepas pandang. Lepas kita dah buat something, kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa-apa pun jadi kita kena tahu fa innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Maksudnya sesungguhnya Allah ini mengetahui rahsia apa yang tersembunyi. Jadi Allah sahaja yang mengetahui. Kalau kita dah usaha, dah tawakal, dapat yang terbaik yang kita nak, ada hikmahnya. Kalau kita dah usaha, dah tawakal, tapi tak dapat seperti yang kita nakkan, kepada Allah lah rahsia di sebalik perkara itu berlaku. Kena percaya ada hikmah di sebalik Betul. yang Allah bagikan. Jadi kalau kita recap balik, kita ingat balik, sebenarnya apa yang paling penting adalah kita berusaha. Kita gigih dulu, barulah namanya pencari ilmu. Cari ilmu dah. Contohnya kata tadi kita dapat rasa kemanisan mencari ilmu. Kemanisan mencari ilmu. Tak semua orang boleh dapat. Tak semua orang, dia ada dua. Kemanisan mencari ilmu dan kepenatan mencari ilmu. Rasa penat je, tak dapat apa-apa pun. Penat study, penat tidur, tak cukup tidur, penat stay up, buat assignment non-stop dan sebagainya. Lagi-lagi nak masuk week 13, 14 nanti kan nak final kan. Lagi busy dan sebagainya. Tapi rasa penat je, tak dapat pun apa-apa yang berbaloi. Result pun biasa-biasa dan sebagainya. Itu yang rugilah. Kalau orang tu dah berusaha sebaik yang mungkin dia buat. Walaupun result biasa-biasa, dia rasa tak apa, at least I gain something. Whatever it is, I gain something. Itu yang terbaik. Okey, kita sebenarnya dah nak sampai ke hujung rancangan. Okey, saya nak tanya Ustazah, mungkin kalau macam kita kan sekarang
um, student busy dengan kelas pula back to back memang full. Kadang-kadang tu dari pagi sampai petang non-stop. So macam gap yang ada pun untuk solat pun macam tak lama dan kita kena curi-curi keluar, minta izin kan dengan lecturer untuk keluar solat dan sebagainya. So kalau macam ustazah, apa nasihat ustazah untuk mungkin pelajar kat luar sana kita seimbangkan untuk dapat kejayaan akademik dan juga agama. Ya. Baiklah, terima kasih. Soalan Ustazah kira soalan penutup, betul? Jadi saya sukalah untuk ingatkanlah ataupun untuk buka kepada semualah termasuk host kita Sofia and penonton. Kalau kita dengar waktu azan ada dua bait yang mengatakan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah menuju solat, marilah menuju kejayaan. Kenapa disebutkan kedua-kedua ini? Kenapa dikaitkan solat dengan kejayaan? Jadi sebenarnya inilah yang menjadi titik tolak kepada bagaimana mahu menyeimbangkan kedua-dua ibadah dan ilmu ini. Nak katanya betapa pentingnya kedua-dua. Kalau jaga solat, dapatlah kejayaan. Begitu. Jadi nak dapat kejayaan, inilah benda yang kita kejar selama ni kan. Kita cari belajar akademik, pergi kelas dan sebagainya, kesibukan masa dengan akademik dan sebagainya, kesibukan masa dengan ilmu. Tetapi janganlah sampai kita meninggalkan ataupun lalaikan ibadah kita. Jadi itu yang paling penting sekali. Jadi kalau kita dengar azan, kita kena tahu. Kalau kita tak solat, tak berjaya lah kita. Macam mana secara sekalipun, takkan berjaya kita kalau kita tak solat. Begitu. Jadi sekiranya lah jadual kita terlalu pack. Nak buat macam mana kan? Kelas kita back to back, tak ada waktu rehat. Adakah patut kita tinggalkan solat? Tidak. Tetapi selipkanlah. Kalau kita terpaksa korbankan makan kita, tak apa, solatlah dulu, kemudian kita akan mengunyah waktu balik, waktu jalan dan sebagainya kan. Sambil-sambil dan sebagainya. Tetapi kita utamakan solat kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita tinggal. Itu yang paling penting. Kalau kita tinggal ni, ibaratkan macam apa? Ibaratkan seperti ibadah kita buat asal buat, akademik kita buat asal mampu. Maksudnya macam akhirnya dua-dua akan merugikan. Itu yang paling sedih lah sekali. Saya ada baca macam kita nak kejar kejayaan tapi yang memberi kejayaan tu kita lupa. Ya, betul. Tepat sekali. Yang memberi kejayaan, apa-apa bentuk kejayaan pun adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekarang kita student university, kita nampak kejayaan itu berbentuk dalam bentuk Dean Awards ataupun anugerah dekan dan sebagainya. Kita nampak kejayaan macam tu. Tapi sebenarnya skop kejayaannya luas sangat. Contoh, adakah lepas kita grad kita akan betul-betul dapat kerja terus? Adakah kerja yang kita dapat adalah kerja yang menguntungkan kita? Ataupun kita terpaksa tukar bidang jauh sebab tak ada peluang kerjaya dan sebagainya? Adakah kita punya kejayaan, kita berjaya cari jodoh contoh? Adakah kita berjaya bina keluarga dan sebagainya? Itu kejayaan yang kita tak nampak. Kita terlalu fokus dekat skop kita sebagai student. Tetapi kejayaan lebih besar lagi daripada itu. Jadinya, jika kita mahukan kejayaan, kita mohon kepada Tuhan yang memberikan kejayaan itu. Apa-apa bentuk kejayaan sekalipun. Jadi sebagai penutup lah, saya suka untuk kongsikan satu doa yang mana doa ini sangat familiar dalam maksurat yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Banna, yang mana maksudnya ataupun dalam Arabnya, Allahumma inna nas'alka ilman nafi'an. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, iaitu rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal kami diterima. Jadinya sekiranya kita tak mampu buat amalan sunat yang terlalu banyak. Contoh, kita dah study the whole day. Kita tak sempat nak buat solat sunat yang lain, tak sempat nak buat dahsyat-dahsyat macam orang lain kan. Contoh macam qiyamul lail daripada pukul 3 pagi sampai pukul 5 pagi, kita tak mampu dan sebagainya. Tetapi jangan kita lupakan, ibadah itu, belajar itu pun ibadah juga. Jadi kita niatkan everyday sebelum kita mulakan hari kita, kita niat kita belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kos pun, contoh lagi-lagi medik, apa-apa kos pun kita belajar niat untuk Allah kerana Allah yang beri kita peluang untuk belajar. Kemudian dari Allah lah kita mohon segala kejayaan, semoga Allah berikan dan jadikan ia bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Jadi itulah mungkin sedikit yang Ustazah boleh berikan dan kongsikan kepada kita semua hari ini. Terima kasih Ustazah untuk
ilmu yang sangat, saya kata, bermanfaat lah kan. Ia dalam masa yang sama memberi kesedaran kepada kita bahawa kejayaan sebenar bukan sahaja bergantung kepada kejayaan akademik, tetapi juga hubungan kita dengan Allah kan, dalam keberkatan dalam menuntut ilmu tu kan sangat penting untuk kita mencari keberkatan tu. So guys, itu sahaja untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah untuk speech yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat menyentuh lah, sebenarnya sangat deep lah sebenarnya. Saya dapat ilmu baru dan sebagainya. Terima kasih kepada host kita juga. Sama-sama. Terima kasih kepada yang sedang menonton. Semoga kita menjadi seorang pelajar yang cemerlang, bukan sahaja cemerlang akademik tetapi sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dalam kehidupan kita. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk stay sampai hujung rancangan sebab kita akan paparkan QR Alpha dan QR Mary. Terima kasih kerana menonton. Bye!